sebenarnya kan dalam Masjid Nabawi ni bukanlah padat sangat pun, tapi disebabkan orang kita dia suka duduk di luar masjid, dia tak masuk dalam masjid, jadi nampak seolah-olah Masjid Nabawi dah penuh. Sebenarnya selagi mana pintu masjid buka, boleh masuk. Dia adalah musim yang peak season yang masjid penuh, yang betul-betul tak ada tempat duduk. Tapi sebenarnya contoh macam hari ni kan, sekarang ni hujung dah masuk awal bulan 1, masih lagi peak season sebab Malaysia masih lagi cuti sekolah. Dan Saudi juga cuti sekolah sampai 7 ke 10 hari bulan 1 macam tu, saya tak pasti. Tapi sampai lebih kurang 10 tu masih lagi peak season. Ada yang kadang-kadang drag sampai 15 hari bulan 1 setiap tahun, kena ingat. Cuma apa yang saya nak share, sebenarnya kalau selagi pintu masjid boleh masuk. Contoh, tengok saya duduk di bahagian mana, di dalam masjid, baru lepas azan maghrib. Bayang kan, waktu lepas azan maghrib tu kosong, masih lagi kosong. Tapi kawasan luar masjid dah penuh. Orang tu pun melimpah sampailah gate belakang, kawasan belakang. Saya duduk kawasan mana? Dalam masjid, di sebelah kiri. Kalau masuk, biasanya orang Malaysia duduk dalam masjid kan, duduk hotel belakang masjid. Masuk dalam masjid, main belah kiri. Belah kanan dia jadi main pintu utama je, jadi agak ramai orang. Belah kiri ni belah mana? Belah perkuburan Bakhiq. Belah ni insya-Allah dia kawasan yang bagi saya tenang, relax. Dan kalau siapa untuk lelaki ni, untuk lelaki lah boleh naik atas juga. Untuk perempuan, macam belakang ni, ni tempat solat perempuan lah. Dia ada kiri dan kanan bahagian belakang masjid. Kiri kanan untuk perempuan. Untuk lelaki boleh masuk mana-mana pintu, kecuali pintu perempuan. Jadi harap bermanfaat dan harap dapat solat dalam masjid. Solat lebih tenang, boleh iktikaf lebih lama. Dan solat dalam masjid, memanglah boleh solat luar masjid pun selagi sah sama, tapi solatlah dalam masjid. Moga manfaat. Jangan lupa like, komen dan share. Salam Maghrib daripada Madinah Munawwarah.